4, 3, 2, 1. Abang nak tak join challenge kita? Abang ada masa? Abang saya macam kenal lah. Macam pernah nampak dekat TikTok Dah pernah tengok ke konten kita sebelum ni? Ada, pernah tengok selalu keluar kat TikTok. Oh, okey, kalau macam tu abang nak tak join challenge kita? Saya nak join bang. Challenge apa ni bang? Okey, 1 minit macam biasa lah kalau awak dah tengok. Oh, ini challenge 1 minit yang dapat ambil apa saja kat Speedmart tu Betul. Bang, macam mana saya nak pergi sekarang boleh? Okey, jom. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey bang, laju bang. Abang ada 15 second lagi bang. Okey bang, 10, 9, 8, weh ramen, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat bang. Abang kerja apa bang? Saya bekerja sendiri bang. Buat apa? Saya dah buat warehouse, buat promoter. Freelance lah. Freelance lah, kita panggil freelancer lah. Betul, freelancer. So, cukup tak bang? Kehidupan freelance abang dengan makanan-makanan yang kita dah ni. Okey lah, boleh lah bang. Not bad lah, boleh. Okey. Kita tahan. Kita nak tanya abang, abang dah follow belum social media untuk Saf Laju je? Mestilah bang. Okey, boleh tak tunjuk sebab 99 Laju nak belanja abang? Kita tunjuk bang. Kena lah. Oh, kalau tunjuk dapat ni Kita bagi abang duit. Okey bang, kalau macam tu. Tengok dulu. Okey, sekejap bang. Tak sapu. SAPU. Laju. Laju. See? Nampak tak bang? Saya dah follow kot. Okey. Bang, sepatutnya bang kalau orang belum follow kita kasih 50, tapi sebab abang dah follow kita kasih RM200. Serius lah. Tak tipu. 100. 200. Rasa bersyukur dan happy gila lah dapat ni. Memang ni untuk macam-macam boleh pakai lah. Satu family dengan semua orang rumah je boleh pakai. Okey bang. Happy gila. Weh, nak join Sapu Laju ke? Senang je weh. Korang follow je akaun social media kita orang sebab semua maklumat, semua update lokasi dah ada dah dekat situ. Kalau korang takut orang lain dulu join daripada korang, korang terus follow akaun Telegram group kami sebab